Siapakah yang akan menjadikan pengkuasa ataupun pentadbir di Gaza buat masa depan? Macam biasa, jangan lupa like, komen dan repost guys. Sangat membantu kita untuk menselamatkan akaun Titi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semalam, White House telah diumumkan yang Donald Trump akan diumumkan dalam bulan 12 ini sebelum tahun baru siapakah pentadbir baru Gaza, dan kerana itu juga Donald Trump mencuba untuk berlangkah ke fasa kedua genjatan senjata di Gaza yang bermula pada 2 bulan yang lalu untuk menyelesaikan perkara yang berlaku di Gaza. Jadi, siapakah yang akan menjadikan pentadbir Gaza? Yang dikatakan Tony Blair yang akan menjadikan pentadbir Gaza buat masa depan dan akan menciptakan sebuah tentera keselamatan kononnya untuk Gaza. Tapi yang kita harus faham, kenapakah harus Donald Trump yang meletakkan pentadbir? Bukankah sewajarnya orang Gaza sendiri yang membuatkan satu pilihan raya ataupun membuatkan satu undian terhadap siapa yang akan menjadikan sebagai pentadbir buat Gaza masa depan? Amerika telah ambil satu keputusan kerana yang dikatakan Amerika punya pandangan adalah itulah yang terbaik buat Gaza. Tapi saya berulang lagi, dulu saya pernah berkata, Tony Blair ini adalah salah seekor yang punya background berjenayah paling besar dan ganas. Dia bukan adalah seorang yang punya background yang terlalu baik. Di lehernya ataupun di tangannya ada lebih 1 juta nyawa di Iraq pada tahun 2005.